Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, Cik Ros nak kongsikan macam mana Cik Ros buat lepat ubi kayu. Kita kopi ubi dulu. Biasanya ubi ni orang parutkan. Tapi kat sini Cik Ros nak lagi mudah dan senang. Potong kecil-kecil, masuk dalam blend, letak air dan tapis. Bila dah siap tapis dan perahkan, air yang kita tapis jangan buang tu kurang. Biasanya Cik Rok akan buang airnya saja. Ke bawahnya ada sagu mengendap. Dia mengendap kat bawah sagu ubi ni. Jadi kita ambil, kita campurkan ke dalam ubi yang telah kita perah tadi macam ni. Okey, ni nanti airnya buang sahaja. Ambil dia punya patinya ataupun dia punya kanjinya. Tu dia. Kanji ubi ni bila kita dah buang air dia akan mendap kat bawah kanjinya. Jadi kita ambil, kita masukkan supaya kuih kita nanti dia rasa kenyal-kenyal dan sedap dimakan. Okey, kita teruskan sediakan air 1 cawan ataupun 1 gelas. Kat sini Cik Ros guna gelas. Kalau korang guna cawan pun cawan lah, tak ada masalah. 1,5 cawan gula merah. 1 cawan air tadi kan. Tambah sedikit gula. Kalau korang tak nak manis, kurangkan sikit lah gula pasir ni. Gula pasir ni Cik Ros guna sudu yang bulat tu kan. Korang boleh letakkan 3 sudu makan ke macam tu. Cik Ros nak bagi manis sikit. Okey. Bila dah hancur gula tu, kita biarkan sekejap, perlahankan api, kacau-kacau bagi pekat dan tapis. Masukkan ke dalam ubi yang telah kita perah tadi. Kita tambah sedikit vanila. Sedikit garam. Dan setengah gelas santan pekat. Cik Ros guna santan kotak saja. Okey, nampak tak kalau warna tak berapa pekat korang boleh tambah sedikit kicap pekat yang kita untuk goreng mi tu kan. Sebenarnya kicap pekat ni adalah rahsia Cik Ros. Cik Ros bagi tahu kat sini, kicap pekat ni tak ada rasa pun dia tiada rasa. Biasanya Cik Ros guna untuk kulit kacang. Kalau kulit kacang tu tak berapa warna, tak coklat sangat, Cik Ros akan letak sikit. Okey, ni kita sediakan dia punya daun pisang. Dah bolehlah kita. Ni dia kicapnya. Boleh tak sedikit menambah warna. Cik Ros suka dia merah-merah. Cik Ros tak suka dia pucat je. Lepas pisang ni, kalau pucat je macam tak best. Ikutlah selera masing-masing. Okey, kita buat macam ni. Ni cara senang je lah nak cepat kerja kan. Cik Ros tak biasa, tak suka leceh-leceh. Okey, kita bungkus macam ni je. Ikutlah, yang penting jangan terkeluar. Senang nak susun. Itu dia. Sebelum kita kukus lepat ubi kita ni, pastikan air menggelegak terlebih dahulu. Dan kita kukus selama 20 hingga 25 minit. Terima kasih tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tak terlepas perkongsian daripada Dapur My Kitchen. Kami di My Kitchen bukan sekadar berniaga, kami berkongsi ilmu dan berkongsi rezeki. Terima kasih, jumpa di video seterusnya.